Sebab itu tuan-tuan, mengeluh ini tidaklah salah. Tetapi cuba kita belajar dengan alam sekeliling kita. Mari nak cerita dunia haiwan sikit. Cuba tengok haiwan di sekeliling kita. Tuan-tuan pernah tengok haiwan mengeluh? Tak pernah. Tuan-tuan tengok cicak. Cicak hidup tak pernah komplain. Walaupun rezeki dia tak munasabah dia dapat. Cicak tuan-tuan tak ada sayap. Cicak tak ada kepak. Tapi makanan dia semua haiwan terbang. Kalau dia nak protes, dia lama dah buat demonstrasi. Ini tidak adil. Saya tak boleh terbang. Kenapa makanan saya semua binatang terbang? Dia tak pernah komplain. Begitu juga kita tengok burung. Tuan-tuan pernah tengok burung bunuh diri? Tak pernah. Burung tiap-tiap pagi bangun pukul 4.30 sebelum subuh terbang. Cari makanan. Masya Allah. Terbang pula Cyberjaya, Bandar Bersih. Tak jumpa makanan. Kadang balik petang ada makanan untuk anak dia. Kadang tak cukup untuk dia saja. Tapi tuan-tuan pernah tengok ada burung bunuh diri? Langgar bangunan, burung perang, tak pernah. Bahkan burung tiap-tiap pagi menyanyi tanpa gagal. Allah. Tiap pagi. Kuik, 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 kuik. Macam tak ada masalah. Padahal dia nak makan apa pun tak tahu. Kita la ilaha illallah baru ada masalah sikit. Sekandang binatang keluar. Banyak komplain. Janganlah begitu. Ada satu haiwan. Kita belajar dengan haiwannya. Cacing. Cacing ni saya gelarkan OKU total. Cacing ni haiwan yang tidak ada kelayakan pun untuk survive. Cacing tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Tapi pernah tengok cacing bunuh diri? Never. Elok gemuk dalam tanah. Apa sebab? Kerana Allah dalam Quran beritahu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang menentukan kehidupan kamu, aku, kata Allah Ta'ala. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Yang tentukan rezeki engkau, aku. Rezeki engkau yang tentukan bukan majikan, bukan kerajaan, bukan Donald Trump, bukan Selat Hormuz. Aku. Betul tuan-tuan, cuba hidup ni jangan gelisah sangat. Chill, relax, tenang. Tenang is good. Tenang, relax. Kalau nak ikut logik, mati lama dah kita ni. Dah, Allah ada kan? Api itu membakar. Tetapi api tidak pernah membakar Nabi Ibrahim. Allah. Pisau itu tajam, tapi pisau tidak melukakan Nabi Ismail. Ikan paus itu bahaya, tapi ikan paus tidak memakan Nabi Yunus. Lautan itu dalam, tapi laut tidak menenggelamkan Nabi Musa. Dekatkanlah diri dengan dia, nescaya Allah akan jaga kita. Maka apa yang berkeluh kesah sangat sebenarnya? Allah. Kan Tuhan ada.